Saya mau memandangkan esok tahun baru di Burpuna. So kita nak tengok lah gapa azam baru saya NH Duk Tepung ni. So jom kita tanya seorang-seorang. Let's go. Mak Ipin. Gapa azam Mak Ipin di Burpuna ni? Azan 2020 ni. Kalau boleh lah nak putih lah. Pasal bosan dah tak jadi Zuarifin tak sistem ni. Kak Muni. Ya. Gapa azam baru Kak Muni untuk 2026 ni? Azam Kak Muni di Budak Penang ni mestilah nak tuyus. Kak Muni nak biar target jadi 43 je untuk tahun di Budak Penang. Gana cara Kak Muni nak kurus? Kak sugar tak usah minus titik abuk pun air gula. No gula-gula, no sugar, no tepung, no everything. Ada. Diet betul-betul diet ni. Diet. Memang turun berapa kilo nak? 40 kilo? 43 lah. Pai. Okey, azam baru 26 ni apa dia? Azam baru 2026 kita nak jadi penyanyi lah. I believe I can fly. Cik Mang. Azam 2026 ni Cik Mang nak apa? Azan 2026 ni saya nak jadi K-pop idol. Okey, Cik Mang nak jadi sesek Korea lah. Oh ya. Cik Mang pandai nyanyi dalam Korea? Tak pandai lagi. So Cik Mang semoga jadi K-pop idol lah. Cik Mang nak jadi K-pop idol ke siapa?